Semasa perjalanan darat kami di Sweden, kami terjumpa sebuah hartanah yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Sebuah tempat yang benar-benar mencerminkan sejarah negara itu. Kisah ini berkait rapat dengan salah satu industri tertua di Sweden, iaitu pembalakan. Apa yang kami temui ialah sebuah hartanah yang luas, dibina pada tahun 1800-an oleh sebuah keluarga yang cuba mencari rezeki di sini. Dari masa ke masa, beberapa generasi telah tinggal dan bekerja di tanah ini. Kehidupan mereka bergantung kepada hutan di sekeliling mereka. Seiring berlalunya waktu, industri mula berubah. Pembalakan menjadi lebih berpusat dan operasi kecil seperti ini perlahan-lahan lenyap. Keluarga-keluarga berpindah satu demi satu sehingga hanya tinggal satu sahaja. Di dalam rumah, kami menemui dokumen, gambar dan barang pribadi yang semuanya merujuk kepada penghuni terakhir. Seorang wanita bernama Neni, seorang wanita tua yang tinggal di sini sendirian, lama selepas yang lain telah pergi. Apabila beliau meninggal dunia pada tahun 2001, semuanya ditinggalkan. Hampir 2 abad sejarah masih tersebar di seluruh rumah itu. Hari ini, kita akan melangkah masuk untuk melihat apa yang masih tinggal di dalamnya. Kita berada di negara kegemaran kita. Oh wow, kereta api sedang lalu. Itu sebahagian daripada ceritanya. Tetapi kita berada di negara kegemaran kita untuk menjelajah, iaitu Sweden. Dan kita ada tempat yang hebat untuk anda semua. Ia sebenarnya tempat yang sangat besar. Saya tak dapat bayangkan betapa besarnya tempat ini. Tapi seperti yang anda dengar dalam cerita tadi, tempat ini dahulunya adalah kilang pekerja atau kilang penggilingan. Macam mana nak sebut tu? Saya akan kata kilang papan. Kilang papan. Itulah perkataan yang saya cari. Dan rumah-rumah yang kita lihat di sebelah sini adalah rumah-rumah di mana para pekerja kilang itu saya rasa akan tinggal. Kemungkinan besar ya. Ya, mungkin kerana Sweden sangat besar. Dan jika para pekerja perlu datang bekerja setiap hari, pada masa itu, terutamanya apabila kereta tidak begitu banyak, itu pasti satu perjalanan yang sangat sukar. Terutamanya pada musim sejuk, kawan-kawan. Ya, nak tengok bahagian dalam? Ya, sekurang-kurangnya salah satu daripada ini. Ya, saya rasa semuanya pada dasarnya sama. Kemungkinan besar kalau untuk pekerja, ya. Anda boleh lihat bila anda masuk. Oh, anda okey? Ya, oh ini nampak agak teruk. Saya rasa ia sudah tidak digunakan selama beberapa dekad. Jadi hanya sebuah rumah yang sangat asas dengan semua keperluan yang diperlukan oleh seorang pekerja kilang. Seperti dapur di sana, kawasan dapur dan ruang duduk di sini. Sebuah mesin jahit. Wah, bus kewarna. Bus kewarna. Ya, jenama Sweden, kawan saya. Mesin jahit vintage yang cantik. Seperti yang anda boleh lihat, semua keperluan asas yang seseorang perlukan ada di sini. Dan maksud saya, untuk seorang pekerja pada zaman itu, mereka agak senang saya rasa. Ya, agak luas. Saya suka rumah ini. Ini nampak seperti dapur. Dan ada pam minyak untuk melincirkan barang. Dan di sini, di belakang, di hujung, kita ada sebuah bilik tidur kecil yang selesa dengan satu katil di sudut. Sebuah meja kecil, semuanya. Macam mesin taip pun ada, bro. Dan juga kalkulator. Oh, hai. Oh. Salah satu tungku Sweden atau Skandinavia yang tipikal, saya rasa. Saya memang suka. Cantik. Maksud saya, kalau saya seorang pekerja, saya pasti suka tinggal di sini. Betul. Mungkin. Maaf. Ini nampak selesa. Ya. Kecil tapi selesa. Bayangkan bila hari musim sejuk yang dingin dan kita berada di dalam sini. Ini memang sama seperti yang satu lagi. Ini satu lagi dapur. Ya. Ya, mungkin ini macam pangsa puri atau sesuatu. Jadi, beberapa pekerja tinggal di sini. Oh ya, seperti yang anda boleh lihat, tak banyak yang tinggal di sini. Bilah gergaji itu sendiri. Dan kemudian, bangunan lain di sebelah sini, kemungkinan besar sama saja. Kaiser. Saya tak tahu dari negara mana jenama itu berasal. Ya, saya pun tak tahu. Kita pernah nampak Kaiser sebelum ni? Saya rasa tak pernah. Ada tulisan dalam bahasa Sweden kat situ. Kaiserfabrik, Kaiserslautern. Bunyi macam bahasa Jerman atau bahasa Sweden bagi saya. Atau kita hanya guna logat Jerman. Ya. Mungkin saya patut ubah sedikit logat saya untuk yang itu. Ya. Rumah pekerja. Maksud saya, Sweden terkenal dengan polisi pekerja yang baik dan sosialisme. Ya, Sangat mesra. sangat mesra, betul. Oh,
Oke? Tempat-tempat ini pernah melalui zaman yang lebih baik. Ya, memang betul. Masih berbincang tentang bila sebenarnya tempat ini ditinggalkan atau bila syarikat itu gulung tikar. Tapi tak banyak yang tinggal dari semua itu. Kau rasa pekerja-pekerja tu bawa anak-anak mereka sekali? Sebab ada. Saya rasa begitu, ya. Jika ini rumah mereka, maksud saya, kenapa tidak? Jadi, mungkin beberapa keluarga akan tinggal di sini bersama keluarga utama. Pemilik perniagaan yang tinggal di sini, maksud saya, kawan-kawan Sweden saya memanggilnya, sebuah rumah agam atau villa. Tapi bagi saya, ia hanyalah sebuah rumah bersaiz biasa. Tapi mengikut standard Sweden, ia agak besar. Sebab rumah di Sweden sangat kecil. Mereka buat rumah kecil supaya senang dipanaskan pada musim sejuk dan tidak menggunakan banyak tenaga. Jadi kita akan teroka yang ini sekarang. Tapi betul-betul di belakang kita, di dalam hutan, ada sebuah kilang besar. Kemudahan penyimpanan. Dan di akhir video nanti, kita akan pergi tengok tempat tu. Jadi pastikan anda terus menonton. Dan semua orang, hey, tengok ni, Bruce Dickey Merch. Pergi tengok. Pautan ada di dalam deskripsi. Kau dah bersedia nak pergi? Ya, aku udah bersedia. Nak teroka tempat ni? Aku memang nak. Jom kita tengok. Aku gembira dapat kembali ke Sweden dan meneroka di sini. Aku memang teruja dengan rumah ni. Dan jom kita masuk ke dalam bangunan ni. Nanti kita akan naik ke atas. Sekarang kita berada di lorong rumah ni. Kita boleh nampak jaket-jaket orang yang pernah tinggal di sini masih lagi ditinggalkan. Jom kita masuk. Dan kita terus masuk ke dalam sebuah bilik ala Sweden yang sangat-sangat tipikal dan cantik. Ini adalah ruang makan. Serba putih. Sangat ala Sweden. Itu memang perkara yang tipikal. Dan perabot yang sangat fungsional dan bersahaja di tempat-tempat seperti ini. Maksud saya ya, semakin banyak warna putih yang Anda ada, semakin banyak cahaya yang dipantulkan. Jadi semakin banyak cahaya yang Anda dapat. Bulan-bulan musim sejuk, terutamanya di bahagian Sweden ini, memang sangat mencabar. Hanya beberapa jam sahaja waktu siang. Orang perlukan banyak cahaya dalam hidup mereka. Dan yang ini adalah kebanggaan rumah ini, saya rasa, Mestilah begitu. dengan buah oak itu. Sangat cantik. Kita pernah belajar sebelum ini, semasa di Linwood Hall, apa maksud buah oak. Adakah itu seperti ucapan selamat datang? Oh ya, betul tuh. Ia adalah simbol sambutan. Ya, dan mereka menyalakan api buat kali terakhir di sini. Kali terakhir, mereka tinggal di sini. Abu-abunya berselerak di seluruh lantai. Entah kenapa. Tapi kami juga tak pasti bila orang yang tinggal di sini pergi sebab kami tahu perniagaan ini mungkin tutup sekitar tahun 1819, 1980, 1990. Tapi orang yang pergi kemudian, saya cukup pasti tentang itu. Nampaknya memang begitu ya. Meja makan, 4 kerusi di sekelilingnya. Mari kita periksa kerusi-kerusi itu. Ini bukan kerusi IKEA, tapi ini adalah kerusi Sweden yang tipikal. Dan saya juga sangat suka bangku itu. Ya, macam katil rehat. Sangat hebat. Adakah ia boleh dibuka? Oh ya, ia penuh dengan selimut. Tapi, tunggu. Apa? Bukankah itu cuma katil? Kau rasa ia boleh dibuka? Ya, mungkin kalau kau tarik. Oh ya, ini memang katil. Saya rasa kalau kau tarik, ia akan jadi katil biasa saja. Tak, tapi saya nak tengok sendiri. Kau betul. Wah, ini sebenarnya boleh jadi katil tetamu atau sesuatu macam tu. Ya, sangat praktikal. Perabot pelbagai fungsi. Di mana kita pernah lihat itu sebelum ini? Ya. Okey. Ya. Wah, saya suka sangat benda macam itu. Saya suka bila awak temui butiran kecil tentang perabot. Ya, memang menarik. Dan kemudian, lukisan atau gambar bunga yang cantik akan mencerahkan bilik itu. Adakah ini juga perabot pelbagai fungsi? Ya, ia menjadi meja. Ia boleh dilipat keluar seperti ini. Dan kemudian, ia menjadi sebuah meja penuh. Ya, ia sangat mudah, tetapi sangat bijak. Itu memang hebat. Ini juga mempunyai pelbagai fungsi. Semuanya dalam rumah ini. Kita pergi ke sana dulu. Ya, jom pergi. Silakan, pergi. Lebih dalam. Oh, lorong yang indah. Dan pantry di sini. Cuma banyak barang. Oh, tunggu. Awak nampak ini? Itu gambar rumah ke? Ya. Lihat, dulu ada jalan di sini, melintasi landasan kereta api. Dan sekarang, ada 2 landasan kereta api. Dulu cuma ada 1 saja. Jadi, apa yang berubah sepanjang tahun-tahun ini? Banyak yang telah berubah sepanjang tahun-tahun ini. Ya, Ada seketul kayu pelik di dalam rumah ini.
Kenapa ada 2 ketul kayu rawa? Maksud saya, ini kilang papan, memang begitulah. Itu mungkin sekedar hiasan ya. Dan ini adalah sesuatu yang kita selalu jumpa di Sweden atau negara-negara Nordik saya rasa. Sangat tipikal, seperti sejenis rekaan hiasan dalam rumah. Dan dari sini, kita masuk ke kawasan dapur. Dapur Sweden yang cantik. Sekali lagi, semuanya sangat ringkas dan berfungsi dengan baik. Minuman apa yang masih tinggal di sini? Nampaknya ia akan meletup. Ya, memang sangat. Oh, di sini ada tarik. 2019. Mungkin masih elok untuk beberapa tahun. Tapi, itu baru 5 tahun lepas. Tapi itu air kan? Ya, ini sejenis air. Ya, banyak benda yang tertinggal, banyak Oh, wah. Awak nak biskut tak tuan? Saya cabar awak ambil, Danny. Saya rasa tak payahlah. Ada satu lagi pantry di sini. Adakah ini pintu masuk tepi di sini? Atau tidak? Pintu belakang. Pintu belakang rumah? Wah, tapi ya, ini adalah dapur Sweden yang tipikal. Seperti yang kita pernah lihat sebelum ini. Dapur Verserva ini Dibuat di Sweden. akan mengeluarkan banyak haba. Tetapi seramik di sekelilingnya, ya, oh ya, ia memang terasa. Malah di sini pun. Dan kemudian semua kutleri dan segala-galanya masih tinggal di sini. Dan sesuatu yang telah kami sebutkan banyak kali dalam video-video ini, permukaan kaunter sangat rendah. Itu sebenarnya bukan kerana orang-orangnya kecil. Ia cuma untuk kegunaan praktikal. Mereka juga masih ada pinggan mangkuk yang masih tinggal. Dan gula. Mereka sedang menyediakan sesuatu. Saya seorang yang sangat ingin tahu. Lihat pinggan dan gelas itu. Rumah ini tidak disentuh oleh sesiapa pun Sejak penghuni terakhir tinggal di sini. Saya harap kita dapat mengetahui lebih banyak tentang mereka. Tak banyak yang ada. Nampaknya mereka telah mengambil semua barang pribadi mereka dari sini. Bila mereka tinggalkan tempat ini, Itu bagus, tapi mereka hanya tinggalkan barang syarikat. Satu tingkap hidang. Dan kemudian tingkap ini, saya juga sangat suka. Semua terbuka, memang menarik. Kenapa ia jadi macam itu? Saya tak ada idea. Di belakang sini kita ada satu penimbang yang sangat menarik. Tutupkan semula. Dan kemudian, di belakang sini, di belakang bilik ini, ada satu lagi ruang makan, tapi juga lebih kepada tempat duduk santai waktu malam. Saya rasa Dan saya suka warna-warna dalam bilik ini. Warna-warna di sini juga sedikit lebih hangat. Memang begitu. Lihat semua hiasan di dinding. Dan kemudian ada ini. Ya, saya minta maaf. Saya terus saja ke perkara utama yang menarik tentang bilik ini. Semua bahagian kilang gergaji itu. Kami rasa ini adalah untuk mengukir, kayu. Memahat dan mengukir. Tapi kami tidak 100% pasti. ini untuk mengukur. Saya langsung tak tahu benda ini digunakan untuk apa. Tengoklah bilah gergaji yang besar tu. Untuk memahami tempat ini, anda perlu kembali ke awal tahun 1800-an. Ketika Sweden masih kebanyakannya, kawasan luar bandar dan hutan adalah sumber terbesarnya. Pembalakan adalah salah satu industri paling penting di negara ini. Sepanjang musim sejuk yang panjang, pokok-pokok ditebang jauh di dalam hutan. Dan apabila musim bunga tiba, sungai-sungai menjadi laluan utama. Jumlah kayu balak yang besar dihanyutkan ke hilir sungai. Dalam penghanyutan balak yang berbahaya, kadang-kadang mencecah berkilometer panjangnya, lelaki-lelaki bekerja di atas balak yang bergerak, membimbingnya melalui laluan sempit, mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari. Kilang papan kecil milik keluarga seperti yang ada di sini tersebar di seluruh kawasan luar bandar Sweden. Mereka memproses kayu balak secara tempatan sebelum ia dihantar ke seluruh Eropah, menyumbang kepada pertumbuhan pesat bandar dan industri. Tetapi, menjelang akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an, semuanya mula berubah apabila kilang papan industri besar mengambil alih, kereta api menggantikan pengangkutan sungai dan operasi kecil seperti ini perlahan-lahan menjadi lapuk. Hartanah ini adalah sebahagian daripada peralihan itu. Dahulu, ia merupakan pusat utama perdagangan pembalakan di Sweden. Tetapi lama-kelamaan, ia menjadi sunyi sepi. Pada masa Neni tinggal di sini, industri yang membina tempat ini sudah pun lenyap. Dan juga sebatang tongkat ski di dinding. Oh, saya tak nampak itu tadi. Tapi itu memang menarik. Dan kemudian ada meja lagi untuk 4 orang.
Jadi kita boleh andaikan bahawa ada sekitar 4 orang tinggal di tempat ini. Ya, itu masuk akal. Kemungkinan besar, 2 ibu bapa dan 2 orang anak. Keluarga tipikal. Oh, tengok tu, lagi banyak barang ski. Dengan inisial di situ, VL. Jam di sini tergantung di dinding dan juga semacam buku panduan di bawah sana. Oh, ada kereta api sedang lalu di sana. Adakah ini sebuah lantera? Ya, nampaknya begitu. Oh, Tidak, elektrik sudah tidak berfungsi lagi. Sudah tentu tidak. mereka jadikannya sebagai lampu. Ya, dan ia ada sejenis kulit lembu atau kulit haiwan di situ. Mungkin usus juga. Yang lut sinar. Apa lagi yang kita ada? Batu-batu. Saya sedang melihat 2 yang besar ini. Memang luar biasa kan? Saya terlupa perkataan itu. Umsos. Sos, ya? Dan kemudian pahat di sini juga. Ini adalah rawatan untuk seseorang yang terkena renjatan elektrik, katanya. Di sini anda boleh membaca sedikit bahasa Sweden. Mungkin sangat berguna apabila anda bekerja di kilang papan besar dengan banyak peralatan industri dan elektrik. Keadaan boleh menjadi sangat berbahaya dengan cepat. Dan sudah tentu, setiap bilik memerlukan perapian sendiri. Dan yang ini? Saya tahu apa ini. Boleh awak tengok dan lihat. Apa Ia untuk letak kaki awak. Letak kaki. Ya, Tapi terangkan kepada saya. ini dililitkan pada batang pokok. Dan kemudian anda boleh memanjat pokok dengannya. Iya, betul. saya akan keluarkan satu. Hati-hati. Nampak? Anda akan letakkan ini di sekeliling batang pokok, kemudian kuncikan diri anda padanya. Dan kemudian angkat ke atas dan naik lebih tinggi. Dan kemudian mungkin potong pokok itu dari atas. Wah, itu memang hebat. Tidak, tunggu. Saya langsung tak tahu apa itu. Ya. Ya. Tepat sekali. Baik, saya faham. Wah, begitu banyak perkara yang menakjubkan. Dan itu kemungkinan besar adalah jaring ikan. Ya, sudah pasti. Satu lagi. Sebotol minuman. Oh, dinding minum. Dan kemudian, di sini kita ada kabinet yang masih penuh dengan semua barang. Cawan dan pinggan serta segala yang anda perlukan. Saya suka rumah ini. Saya juga. Penuh dengan barang-barang yang berkaitan dengan masa lalu mereka. Masih banyak lagi perkara menakjubkan yang akan datang. Bilik di sana itu, ya, itu sesuatu yang istimewa. Sebab bilik itu, Tuan, anda dulu Terima kasih. menerangkan perniagaan mereka. Menerangkan segala-galanya. lihat itu. Saya rasa ini adalah koleksi semua dokumen mereka selama bertahun-tahun. Mari kita lihat beberapa. Saya takkan tunjukkan kepada kamera kerana saya tak mahu dedahkan lokasi ini. Cuma majalah. Ini hanyalah beribu-ribu majalah yang ditinggalkan di sini 1996. 1996. Ia hanyalah koleksi majalah. Apa yang kamu ada di sana? Cuma gambar, tapi mari kita. Oh ya, saya nampak awak tengok gambar-gambar tu, saya macam. Saya cuma nak tengok tarikh pada gambar tu. 2000. Ya, kilang tu mungkin telah ditinggalkan sekitar tahun 90-an dan kemudian mereka tinggalkan rumah tu sekitar era 2000-an. Ini tahun 1982. Kenapa simpan semua itu? Memang betul, seperti yang kita cakap, tak banyak atau. Oh, tidak. Ada gambar orang-orang di sini. Betul. Ya. Oh, tengok anjing. Comel. Ada gambar anjing. Gambar seekor anjing. 1997. 1997, itulah landasan kereta api. Lihat, itu mesti gambar orang-orang itu. Mereka nampak sangat seperti orang Sweden dan itu bahagian luar rumah. Dan itu balkoni. Wah, sebenarnya ada banyak gambar yang ditinggalkan. Adakah itu ruang tamu? Ya, betul. Itu kertas dinding di ruang tamu. Saya tak tahu di mana lampu gantung ini. Tak ada di sini lagi. Maksud saya, masih banyak gambar yang ditinggalkan. Di sini ada seorang lelaki sedang berdiri di landasan kereta api.
ya. Landasan kereta api itu mungkin sangat penting bagi mereka. Album gambar kebanyakannya berkaitan dengan kayu, seperti yang anda boleh lihat. Ya, masuk akal. Tapi ya, saya sangka rumah ini tiada emosi atau tiada orang. Tapi kita sudah pun jumpa beberapa kenangan terakhir yang masih tinggal di sini. Dan ini juga sangat menarik. Dan kami sudah pun menelitinya. Dan semuanya menggambarkan Palestin. Dan apa yang kita lihat di sini ialah meja kerja mereka. Dan mungkin di sinilah mereka menjalankan semua urusan mereka. Dan semua majalah ini, Kenapa mereka ada begitu banyak majalah di tempat ini? karena bosan, saya pun tak tahu. Mungkin hanya koleksi yang terkumpul selama bertahun-tahun, beberapa kalender, dan macam-macam lagi. Memang menarik juga. Dan di sudut itu. Apa? Ini jenis mesin jahit, tapi saya tak pasti. Saya langsung tak tahu. Ini jenis mesin jahit yang berbeza. Iya, nampak analog. Saya rasa ini lebih kepada mesin jahit industri. Ya Tuhan. Ia adalah mesin yang sangat tahan lasak. Yang ini memang sangat lama. Tengok ini. Oh, lambang di situ memang menakjubkan. Ia adalah Paten Anja, Ella Anjau. corak Anjal. Saya rasa itu yang tertulis. Wah, itu berat nak pusing. Sangat berat nak pusing. Dan di sini kita ada ruang duduk kecil dengan beberapa barang rawak lagi. Dan sudah tentu, apa ertinya Sweden tanpa kerusi goyang? Oh, terpijak pula. Hati-hati, nampaknya ia tidak dalam keadaan baik. Ini memang dah lama. Betul. Di sini lebih seperti kerusi santai daripada kerusi goyang. Tapi saya suka. Macam itulah. Sweden banyak persamaan dengan Amerika Syarikat. Mereka sentiasa ada kerusi goyang. Ikut sini. Dan kemudian dari situ kita masuk ke bilik terbaik dalam rumah ini. Ini kemungkinan besar adalah bilik di mana mereka menghabiskan paling banyak masa mereka. Tetapi orang-orang ini sangat bermuzik. Mereka mempunyai begitu banyak alat muzik di dalam bilik ini. Nak saya tunjukkan macam mana nak betul-betul main piano? Wah, cantik. Tapi saya rasa ia masih sangat menarik kerana semuanya masih ada di sini. Stockholm. Wah, kami tak pernah lihat piano Hoffman dari Stockholm sebelum ini. Tidak. Tidak, saya rasa tidak. Saya juga agak pasti saya belum pernah. Oh. Masih dalam keadaan yang sangat baik. Boleh awak buka lagi? Ya, maksud saya boleh awak buka sepenuhnya. Untuk orang yang tak pernah tengok bahagian dalam piano sebelum ini, Itulah dia. ia seperti penukul kecil memukul dawai. Tepat sekali. Di sini anda boleh lihat kertas dinding yang kita baru sahaja lihat dalam gambar tadi di mana wanita itu sedang berdiri. Garis luar itu. Dan ada lagi bahagian-bahagian alat muzik di sini. Saya pun tak pasti. Ini juga nampak seperti bahagian dalaman sebuah piano. Dan itu mungkin kotak gitar yang kita ada di sini. Atau awak lebih tahu tentang benda itu? Ya, maksud saya kemungkinan besar kotak gitar. Lukisan di merata-rata tempat. Oh, saya suka yang ini. Ia nampak sangat ala Sweden. Ya. Tapi lukisan-lukisan di belakang sana, seorang wanita sedang menangis. Lihat ini. Ini adalah ruang duduk mereka. Adakah awak sudah perasan? Ya. Maksud saya, ia sudah rosak tapi tetap juga. Sangat jarang jumpa alat muzik macam ni yang ditinggalkan. Alat muzik yang sangat mahal. Jadi, ya. Ruang duduk yang indah dengan 2 kerusi di sini. Nampak sangat selesa. Dan kemudian, ada bangku di tepi radiator. Indah. Ini adalah salah satu barang kegemaran saya. Saya rasa ini bukan yang asli. Mungkin juga. Nikel. Tahun 1880 sekian. 1888. Wow. Ini terasa sangat palsu. Tapi saya tak tahu. Di sini, kami sudah berbincang dan berdebat tentang perkara ini juga. Pernahkah anda melihat gitar seperti ini sebelum ini? Boleh saya keluarkannya? Ya, tolong keluarkan. Tapi saya rasa saya pernah nampak. Adakah ia seperti sitar? Saya tak pasti. Saya langsung tak tahu macam mana nak main benda tu.
Saya rasa awak pegang macam ni. Dan mungkin awak letak ia di suatu tempat. Itu alat muzik yang menarik. Sangat unik. Nampak macam gitar sebab ada fret, tapi lepas tu ada Kami tak tahu macam mana nak jelaskan yang ini. mungkin tali tanpa fret tu untuk chord atau bass. Kalau ada sesiapa, orang Sweden atau Skandinavia yang tahu pasal ni, tolong beritahu kami di bawah. Sebab ya, ini benda yang kita jumpa, tapi tak boleh nak jelaskan pun. Memang sangat hebat. Ini adalah lukisan dari tahun 1928. Bingkai emas di sekelilingnya. Dan apabila kami kata segala-galanya benar-benar ditinggalkan di rumah ini, kami memang maksudkan segala-galanya. Ia kelihatan seperti diukir dengan tangan. Ya Allah, Oh ya, ini gading atau sesuatu? sangat halus. Saya tak tahu awak tahu macam mana nak gunakannya. Juga pinggan-pinggan di bawah sana dan set teh itu. Memang hebat. Ini adalah harta yang paling mereka banggakan. Mereka hanya mengeluarkan ini pada masa-masa yang sangat istimewa. Sebuah meja, 3 kerusi di sekelilingnya. Sentiasa di tepi tingkap. Ya. Cahaya matahari. Ya, cahaya kecil yang mereka ada. Ya, tapi awak pernah nampak tak yang mereka tak ada? Memang tak ada lampu besar. Tak, Itu agak pelik kan? Kita lihat di sana dan kita nampak beberapa lampu dinding. Oh ya. dan ya. Perkara terakhir yang saya ingin tunjukkan dalam bilik ini ialah sebuah puff kecil. Saya memang suka benda ini. Okey. Rumah yang menarik. Sangat. Tingkat atas? Menarik, ya. Jom pergi. Kau dah nampak pintu perangkap kat bawah ni? Ya. Aku rasa ada ruang bawah tanah yang sangat kecil kat bawah sini. Oh, wow. Wow. Hati-hati. Racun merah. 2002. Patutkah saya masukkan saja kamera itu? Ya. Saya tak perlu masuk ke sini. Keterlaluan. Ada batu di dalam tanah. Tapi ia terlalu kecil untuk dilalui. Ini cuma untuk penyelenggaraan. Kau, okey. Ya, aku okey. Aku cuma nak tutup ini. Oh, sebenarnya ini sangat berat. Kayu yang digunakan untuk lantai ini memang berat. Maksud aku, memang kena begitu. Ya, rumah-rumah ni dibina sangat kukuh. Akan jadi kelakar kalau rasanya macam. Okey, jom naik atas. Jom tunjuk bilik tidur. Malah ada balkoni di sini. Boleh ke kita pergi sana? Tak boleh. Itulah balkoni yang kita tunjuk dalam gambar tadi. Ya, awak boleh nampak. Dan ada bilik air di belakang awak. Ya, sangat kecil. Awak boleh masuk dan tunjukkan ini. Sebuah tandas. Tak banyak. Tak banyak. Dulu ada pancuran di sini, tapi itu saja. Saya suka kawasan di atas sini. Saya rasa mereka juga akan luangkan masa di sini. Terutamanya bersenam. Seseorang telah menunggang sejauh 185 km dengan basikal ini. Hebat. Mari kita lihat. Kita selalu nampak benda-benda macam ini di tempat-tempat terbiar. Ya, betul. Dan terutamanya di utara, sebab kalau kau terperangkap dalam rumah, kau mesti kena ada sesuatu. Kau perlukan sesuatu untuk dibuat bersama keluarga, ya? Tak, bukan dengan keluarga. Seorang diri. Nak pergi ke bilik itu dulu? Ya. Jom pergi. Ya, ini adalah bilik tidur utama saya rasa. 2 katil bersebelahan. Kita selalu nampak ini di Sweden. Sebenarnya, di mana ia terbenam ke dalam dinding, sama seperti di Perancis, dengan langsir di atasnya. Tetapi ala Sweden, perabotnya sangat ringkas. Malah. Itu. Some clothes. Sweater yang tergantung di sini masih ada. Sweater yang cantik. Katilnya masih kemas. Bantal masih lagi di atas sana. Luar biasa. Pergi ke kereta api lain. Rasanya ini yang kelima atau lebih kurang begitu. Semua pakaian mereka ada di dalam kabinet ini. Radiola. Jenama yang hebat. Butang-butangnya nampak macam kristal. Lampu dinding itu kecil. Oh, semua lainan katil sudah tentu. Okey. Mari kita lihat bilik apa lagi yang kita ada di atas sini. Adakah ini lampu? Saya rasa begitu. Saya rasa begitu. Ini salah satu bilik kegemaran saya. Ia sangat cantik. Di tingkat atas.
Sebuah bilik yang sangat selesa. Maksud saya, anda pasti akan rasa seperti seorang puteri di dalam bilik ini. Ini sudah pasti milik salah seorang kanak-kanak yang pernah tinggal di rumah ini. Wow. Lihat bagaimana katil itu direka dengan cushion di kedua-dua hujungnya. Ia membuatkan katil itu kelihatan jauh lebih selesa. Katil itu masih lagi dikemas. Saya juga suka rangka katil itu sendiri. Oh ya. Sejujurnya, saya rasa ia sangat Itali. Oh, maksud awak dengan logam itu. Ya. Kerja logam itu. Ya, biasanya mereka guna kayu, tapi ya. Sangat-sangat tidak biasa untuk Sweden. Die Geschwister. Itu dalam bahasa Jerman. Itu bermaksud adik-beradik perempuan. Membina kabinet. Mainan kanak-kanak masih terletak di sana. Oh ya, banyak. Ia sangat comel. Dan di sini juga, di sudut bilik, kita ada katil bayi dengan gaya yang sama seperti katil itu. Dan ini juga salah satu katil jenis boleh dipanjangkan, seperti yang anda boleh lihat. Ia boleh dipanjangkan apabila anak-anak semakin membesar. Jadi anda tidak perlu membeli perabot baru. Dallas. Kami melihat begitu banyak mesin jahit yang kami tidak pernah lihat sebelum ini. Itu mesin di sana. Apa? Oh, wow. Sangat cantik juga. Okey. Maksud saya, salah satu topeng itu. Kermit. Suka bilik ini. Betul-betul suka bilik ini. Ikut saya, Tuan. Oh. Iya, lantai sedang retak. Saya kena lebih-lebihkan sikit. Ini terasa seperti satu lagi. Bilik kanak-kanak di sini. Atau bilik kanak-kanak yang sebenar. Oh ya, sudah tentu. Maksud saya, ini sangat selesa. ABC, abjad di atas sana. Kamu nampak huruf tambahan dalam bahasa Sweden? Tapi bahasa Sweden ada lebih banyak huruf daripada ini kan? Ya, betul. Dia sangat suka kucing. Dan saya juga suka sentuhan kuning ini. Kuning di mana-mana dan kucing di mana-mana. Saya suka sangat. Sulaman kucing. Bilik kanak-kanak. Diploma. Dan ini dari tahun 1971. Wah, Dan ini adalah... Tidak Tina, saya silap. Tina. Dan inilah dia. Saya percaya, sijil sekolah asasnya dari tahun 1982. Jadi inilah bilik Tina semua orang. Dan pakaian kostumnya serta topeng badut masih tergantung di sini. Di sini mereka tulis lagi, tapi saya tulis sedikit berbeza. Tinja. ia tertulis tanya. Ya, tapi dalam bahasa Sweden, anda akan sebut tunja. Ya, tak juga. Tanya. Di situ tertulis Tina. Dan di sini tertulis Tinya. Ya, itu memang pelik. Jadi ia agak pelik. Ia ditulis dengan cara yang berbeza. Lukisan yang berwarna-warni. Itu ketika dia masih sangat muda. Ya. Okey. Hei, di depan artefak Sweden yang sangat menarik. Mari ke sini. Lihat dalam bilik ini. Lihat di sudut bilik ini. Oh, wow. Organ yang menakjubkan. Rasa macam semua orang main alat muzik dalam rumah ni. Kena cari hiburan masa musim sejuk. Apa yang kau akan buat dengan waktu siang yang sangat singkat? Saya rasa semua orang Sweden pergi bermain ski dan kemudian mereka duduk di dalam rumah. Mereka akan bermain ski untuk pergi ke tempat kerja mereka. Kalau ada sesiapa yang tinggal di Sweden dan anda sedang menonton video ini, beritahu kami macam mana anda akan menghabiskan semua hari itu, mungkin berbulan-bulan dalam kegelapan. Lihat ini. Beruang. Kenapa ada beruang di Sweden? Soalan yang bagus. Saya pun tak tahu. Oh, baiklah. Ada satu di sini. Ya, betul tu. Sungguh menakjubkan melihat semua kenangan ini di sini. Lukisan-lukisan yang mereka hasilkan, mainan yang mereka mainkan, Ia adalah bilik yang sangat ceria. semuanya kini ditinggalkan. Oh, tengok kad ini. Lihat betapa kukuh ia dibina. Masih diperbuat daripada kayu dan logam. Sekarang,
Benda macam ni pasti sepenuhnya diperbuat daripada plastik. Betul. Kita hidup dalam dunia plastik yang hebat. Saya mahu kembali seperti dulu. Lihat betapa cantiknya mainan yang pernah dimainkan oleh kanak-kanak dahulu. Ya, itu plastik. Awak tunjuk pada barang-barang plastik itu. 1976. Itu yang tertulis. Sangat tepat menggambarkan Sweden. Itu memang Sweden sepenuhnya. Seorang gadis berambut perang dengan rumah merah di latar belakang. Ia kelihatan sangat cantik pada musim luruh. Apa lagi yang boleh diminta bila fikir tentang Sweden? Okey. Dan kemudian kita patut pergi ke hujung sini. Penekan pakaian. Oh, itu mungkin masih berfungsi. Saya nak pusingkannya. Saya rasa ini adalah bilik jahit. Ya, sudah pasti. Ya. Oh, ini adalah set kecil adegan kelahiran Yesus. Atau sesuatu di sini. Oh ya, itu comel. Ia sudah rosak. Tapi, Jadi mereka ada beberapa benang di sini. Pada beberapa batang kayu. Mesin jahit itu masih ada di sini. Muskevana. Sekali lagi dalam bahasa Sweden. saya hampir tak boleh membacanya. Tapi ya, Saya rasa ini juga pernah menjadi bilik tidur pada masa dahulu. mungkin. Mungkin dulu ada katil di sini, tapi mereka mungkin sudah mengubahnya. Okey. Rumah yang cantik kan? Saya suka rumah ni. Oh, seronok dapat kembali ke Sweden. Merakam beberapa kisah sebenar tentang kehidupan orang. Baiklah, sekarang tiba masanya untuk tunjukkan perniagaan mereka kepada anda. Jom kita keluar ke sana. Saya suka berada di luar pada musim luruh. Sangat bagus. Saya memang suka Sweden pada musim luruh. Ia memang sempurna. Jadi saya rasa memang hebat bila orang-orang ini bekerja betul-betul di rumah mereka sendiri. Macam mereka hanya Ya dan tidak. perlu keluar dari pintu depan rumah mereka dan kemudian berjalan sekejap saja ke tempat kerja di sini. Tapi kita sepatutnya melihat ini. Ya, satu lagi kereta api. Semua. Berapa banyak yang ada di sana? Baiklah, mari ikut sini. Kemudian kita semua teruskan jalan. Matahari memang terik sangat. Sekarang dah masuk musim di mana matahari sentiasa rendah dan terus kena ke muka kita. Tapi awak dah boleh nampak bentuk kilang papan tu. Dan saya tak tahu kenapa ada cerobong asap besar kat sini. Jadi ini di bahagian belakang kawasan ni. Macam yang awak nampak dalam rakaman drone tadi. Sebenarnya ada beberapa bangunan di seluruh kawasan ni. Orang-orang ni memang ada kawasan tanah yang sangat-sangat luas. Macam mana kita nak lalu sini? Itu pintunya. Matahari terik sangat. Saya hampir tak boleh rakam ni rasanya. Tengok saiz cerobong asap ni. Ya. Oh. Itu kilang yang sangat besar. Oh, lihat. Ini adalah sebahagian daripada gerabak kereta api. Oh ya. Ini adalah salah satu daripada kereta api. Okey, mari kita masuk sini. Tempat ini sudah berdekad-dekad tidak ada pekerja. Bila melangkah masuk sini, memang terasa betapa tuanya tempat ni. Hati-hati sebab saya rasa lantai ni agak mendap. Mari kita masuk seorang demi seorang. Nampak tak berapa stabil. Ini bilik di mana cerobong asap dipasang. Cerobong asap itu betul-betul di luar. Tapi, untuk apa ia digunakan? Saya tak tahu langsung. Nampak macam tali sawat yang akan menggerakkan gergaji dan segala-galanya. Saya boleh nampak di sini, kita ada sejenis batu canai. Ho, ho, ho. Mesin-mesin ini memang sangat lama. Dan kemudian enjin besar di sana. Atau saya agak pasti itu memang enjin. Ya, yang itu akan digerakkan oleh tali sawat dan yang ini akan digerakkan melalui sini. Saya tahu untuk apa cerobong asap itu. Ia untuk menggerakkan enjin wap. Kemudian, enjin wap itu akan memutarkan ini dan akan memutarkan semua mesin. Dan mungkin enjin wap itu berada di bilik sebelah sini. Atau mungkin enjin lain secara umum. Bukan bermaksud ia hanya menggunakan kuasa wap. Tapi ya, saya tak tahu apa yang ada di sini. Benar-benar tidak diketahui. Dan alat-alat akan ada di mana-mana di sini. Ho, ho. Ya, okey. Mari kita pergi lebih jauh dan lihat. Oh wow.
Kamu boleh tinggal di sana. Saya cuma nak tunjukkan pengiraan yang mereka tulis di sini. Tak mungkin. Ya, memang banyak. Ini mungkin perniagaan keluarga yang telah beroperasi selama beberapa generasi dan telah diwariskan dari bapa kepada anak lelaki dan seluruh keluarga bekerja di sini. Saya rasa awak sedang berdiri di atas papan yang hampir runtuh. Oh, tapi saya nak tunjukkan kereta luncur tu. Tengok ni. Wah, Itu besar betul. Kereta luncur besar. Okey. Dan kemudian dari sini, anda masuk ke bahagian utama. Ini adalah kilang papan. Mungkin di situ papan-papan akan dipotong. Tidak banyak yang tinggal. Masih ada serbuk kayu berselerak di mana-mana. apa ini? Bukankah ini mungkin dikendalikan oleh manusia? Mungkin satu di atas dan satu lagi di bawah dan mereka akan. Semuanya macam itu. Mungkin di tingkat atas kamu boleh nampak. Hati-hati. Ada sesuatu yang boleh dilihat di atas sana? Tak juga. Kosong sepenuhnya. Tidak, ia cuma ruang kerja tambahan. Ini memang berbahaya. Aduh, saya semakin penat. Ya, Saya patut pergi ke gym atau? ini adalah gym Anda. Bestnya dapat berjalan di sini. Orang ramai pernah bekerja di sini setiap hari. Lihat sini, ada sebuah tingkap. Itu menghadap ke bilik lain yang penuh dengan mesin. Oh, ini memang menarik. Mereka akan mengukir dan membuat pelbagai jenis barangan kayu di sini. Mari kita lihat apa lagi yang boleh kita temui di ladang ini. Ladang. Yang jenis, Ya, mungkin. Mungkin kita boleh lihat. ia memang nampak macam ladang sikit. Ada banyak sangat barang di atas lantai. Okey, mari kita tengok. Mari ke sini. Bangunan ini telah runtuh sepenuhnya. Tetapi inilah enjin web yang akan menggerakkan semua mesin di dalam bangunan itu. Saya rasa kita pun tak boleh tunjukkannya dengan betul. Kemudian, semuanya akan mula beroperasi dari sini. Lihat itu. Dan kemudian, tiub-tiub itu akan menjalar ke merata-rata. Mungkin akan menyediakan kuasa WAP untuk seluruh operasi. Tapi ya, semuanya telah runtuh. Runtuh dari segala segi. Ya. Okey. Oh, yang ini memang dah nak roboh habis. Ya, Oh, Tiltrate verboden. Itu bermaksud masuk adalah dilarang. Tapi itu bukan diletakkan baru-baru ini. Itu sudah diletakkan sejak beberapa dekad yang lalu. mungkin kerana bahaya runtuhan. Ya, nampak sangat berbahaya di dalam. Oh, tempat simpanan atau macam tu. Ya, nampaknya begitu. Pulihkan semua bahagian yang mereka buat. Dan ia mungkin bersambung lebih jauh lagi ke bawah sana. Ini adalah sisa-sisa gerabak kereta api. Kamu rasa kereta api betul-betul akan datang ke sini? Sebab landasan ada di sana, entah di mana. Saya tak tahu, logiknya memang patut ada landasan di sini. Kemudian, ia akan membelok ke sini dan mungkin akan dimuatkan di sini. Ya, lebih kurang macam tu. Anda boleh lihat, ini adalah kemudahan penyimpanan di mana mereka akan menyimpan semua papan dan segala yang mereka buat. Dan masih ada sebahagian bahan mereka yang tertinggal di sini. Inilah yang mereka hasilkan di kilang papan. Beribu-ribu keping kayu. Dan betapa menariknya penerokaan ini. Khilaf. Ya, Macam seluruh perniagaan keluarga itu masih ada, bersama sejarah serta semua emosi dan kenangan yang ditinggalkan. Sweden, kamu memang hebat. Terima kasih banyak kerana menonton video minggu ini. Jika anda suka, sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, tulis komen yang baik dan juga lawati laman web Bros of DK di mana anda boleh dapatkan barangan hebat. Kami akan jumpa anda semua minggu depan dengan satu lagi video hebat dari suatu tempat di dunia ini. Selamat tinggal.